Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita lihat sedikit apa konten yang ada di dalam buku Upgrade Diri yang ditulis oleh pasangan suami isteri Prabhakaran Jaya Raman dan juga Sita Lechmi Singgaram. Okay, antara perkara yang dimuatkan di dalam buku ini ialah 7 tip untuk membuat keputusan bijak. Yang pertama, jangan terburu-buru. Okey, ambil masa untuk menilai setiap pilihan sebelum bertindak. Keputusan yang tergesa-gesa sering membawa penyesalan yang tidak perlu. Okey, tip yang kedua, kumpulkan maklumat yang mencukupi. Keputusan yang terbaik lahir daripada pemahaman yang mendalam, dapatkan fakta, data dan pengalaman sebenar sebelum membuat pertimbangan. Tips yang ketiga ialah kena pasti alternatif yang ada. Jangan terperangkap dalam pemikiran hitam putih. Selalu ada lebih daripada satu jalan. Membuka ruang kepada alternatif membolehkan anda membuat keputusan yang lebih seimbang dan kreatif. Tips yang keempat yang dinyatakan di sini, fikirkan kesan jangka panjang. Jangan hanya menilai akibat segera. Pertimbangkan juga kesan terhadap masa depan dari segi emosi, keuangan, hubungan dan pertumbuhan diri. Tips yang kelima, gabungkan logik dan intuisi. Keputusan yang mantap tidak hanya bergantung pada angka dan analisis, ia juga memerlukan kebijaksanaan dalaman, nilai peribadi dan kesan rasa yang diasah oleh pengalaman. 6. Dapatkan perspektif luar. Pendapat dan pandangan daripada orang lain, khususnya mereka yang dipercayai atau lebih berpengalaman, boleh membantu anda melihat sudut yang mungkin terlepas pandang. Okey. Yang ketujuh, ambil tanggungjawab penuh atas keputusan anda. Sama ada keputusan itu membawa kejayaan atau kegagalan, anggaplah ia sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Tanggungjawab adalah asas kepada kepimpinan diri yang sebenar. Okey, walaupun di sini dinyatakan 7 tips membuat keputusan yang bijak, tapi di dalam ini disenaraikan 8 poin. Okey, baik, poin yang ke-8, ilmu tanpa amalan hanyalah sia-sia. Jadikan kebijaksanaan dalam membuat keputusan sebagai sebahagian daripada identiti diri anda. Kerana akhirnya, membuat keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan siapa kita pada masa hadapan. Okey, jadi ada 8 perkara yang dinyatakan ini. Okey, mungkin kita boleh fikir-fikirkan dan ambil mana yang sesuai lah dengan kita. Jadi kita boleh pertimbangkan 7 tips ini dalam proses kita membuat sebarang keputusan. Okey, jumpa lagi untuk fakta yang lain. Terima kasih.